Hari kedua, kami di Perak. Pagi ni, kami mula bertolak menuju ke Taiping, Perak. Tapi sebelum tu, kami nak share dulu tempat penginapan yang kami stay malam tadi, iaitu Inap Desa Hamidah Homestay yang terletak di Sungai Sumun, Perak. Overall memang selesa dan tenang, terutama kalau korang nak cari suasana kampung yang untuk berehat family ataupun kawan-kawan. Untuk check-in pula bermula jam 3 petang, manakala check-out pula jam 12 tengah hari. Setiap rumah dekat sini ada 2 bilik berhawa dingin. Memang selesa untuk berehat selepas penat berjalan. Kemudian dekat sini pun lengkap. Ada pool untuk mandi-manda, wifi, parking yang luas, dapur untuk masak dan halaman rumah yang besar. Memang sesuai kalau datang beramai-ramai sebab ruang dia selesa untuk santai dan berkumpul. Apa yang paling kami suka dekat sini ialah suasana kampung dia memang terasa sangat tenang dan nyaman. Siap boleh mancing dekat parit lagi. Selain tu, lokasi homestay ni pun strategik sebab berhampiran dengan Speedmart, Mr. DIY, Eco Shop dan Setia RM2. Jadi mudah kalau nak beli barang keperluan. Harga pun memang sangat berpatutan dengan kemudahan yang disediakan. Memang puas hati dan sesuai untuk jadikan tempat bercuti bersama family ataupun gathering. Jom follow kami bercuti ke Taiping, Perak pula.